Lagi, it's not because I burn out jaga anak, tak. Saya sedih nak tinggalkan anak, nak pergi kerja. Saya kalau tak honestly, kalau saya tak syuting pun saya okay. It's not because of, ada orang kata macam, oh artis ni that's why dah kena berlakon. Nanti orang kata saya tak tahu macam ni. Macam orang suka assume and speculate benda yang diorang tak tahu benda tu betul ke tidak. And kalau you guys nampak pun, memang daripada dulu lagi kita orang, I mean like we never like macam post anything ke apa ke on our media social, keep on tunjuk benda-benda yang sweet ke apa ke, melainkan orang yang postkan. We keep it low. Okay? So if anything happen in the future, we never know. So tak ada orang kata macam, itulah dia tunjuk sangat kebahagiaan, nanti penyakit air lah apalah semua benda. Korang kan ada je tak betul. Faham tak? Bila tunjuk bahagia, cakap tak payah tunjuk sangat. Bila buat biasa-biasa, dia papulah tu ni. Ketika sesi live ini berlangsung, Ukasha Sendros sedang berada di lokasi penggambaran. Ukasha Sendros telah mengambil sedikit masa untuk bersembang santai secara live mengenai perihal anaknya Ukaira dan juga mengenai watak yang sedang beliau lakonkan. Lagi, it's not because I burn out jaga anak, tak. Saya sedih nak tinggalkan anak, nak pergi kerja. Faham tak? Saya sedih nak tinggalkan anak pergi kerja. Dulu saya